train diri slowly but surely. Korang tak boleh terus push terus to the limit. Maybe korang boleh berlari 10 km secara habis terus pada satu hari tersebut. Tetapi pada hari yang seterusnya tu, maybe terus gone. Terus, tak apa, aku dah berlari 10 km. So kalau berlari 10 km, aku boleh berehat seminggu. Tu tak cantik lah. Dan sebab saya kata, kelemahan tu, kita counter dengan baik. Slowly but surely. Jangan kita terus push. Push tu boleh, tetapi janganlah terlalu melebihi had lah kan. So bila slow-slow kita dah terbiasa. Sebab nasihat saya kalau awal-awal ni, korang boleh training slow-slow dulu. Saya kalau orang tanya, kalau saya nasihat kat orang pun, saya akan tahu, korang mulakan dengan brisk walk. The lowest, the first step